Okay guys, so hari ni kalau kau nampak aku tengah buat apa ni? Ni aku dah buka semua barang ni, aku nak tukar dia punya ni key cylinder. Okay, so banyak dah aku jumpa Golf, Jetta, diorang ada masalah key cylinder jam, nampak ni. Aku tak boleh nak tarik kunci ni keluar. So macam mana nak tukar, macam mana nak buat, stay tune. Okay guys, so proses dia memang macam ni lah guys. Nak keluarkan benda ni, kita kena buka semua ni untuk memudahkan kita nak keluarkan pendatang key cylinder ni. Key cylinder ni diikat dekat sini tau. Dalam atas ni ada dua skru yang dah daripada kilang, nampak? Skru kilang ni kalau kau tengok, dia jenis skru patah dalam tu. So itu dia ada cabaran sikit dah, kita nak kena ketuk dia buat keluar kan. So skru ni memang kita kena ketuk lah guys. Aku pun tak faham kenapa kilang ni beri renau sangat buat skru jadi patah-patah ni, tak nak bagi orang buka ke apa pun aku tak tahu. Ni lah skru patah aku cakap tu. Kalau kat kilang dia ada kepala dia, so dia ikat sampai patah, pak dah. Nak buka ni seksa guys. Kalau nasib baik senang, kalau kena susah. So ni lah barang dia guys, original key cylinder. So dia akan datang set macam ni lah kalau original. Ni satu set original barang dia. Okay, ingat nak pakai telaju tengok lepas tu. Ciao.